Berapakah harga emas 50 gram pada tahun 2020 ya? Kalau tuan-puan nak tahu untung tak simpan 50 gram ni, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Tahun 2020 tuan-puan, 50 gram ni sekitar RM10,707. Hari ni tuan-puan tahun 2025 pada bulan Januari, 50 gram yang sama telah pun meningkat naik sekitar RM20,640. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan nak jual hari ni 50 gram yang sama akan tolak dengan selisih harga emas sekitar 7.5%. Maka kalau tuan-puan nak jual, tuan-puan akan dapat sekitar RM19,092. Jadi berapakah keuntungan kita akan dapat tuan-puan? Sekitar 78%. Dibahagikan dengan 5 tahun, maka keuntungan setahun sekitar 15%. Nampak tak tuan-puan? Simpanan emas lebih berbaloi daripada dividen-dividen di ASB ataupun tabung haji maupun KWSP. Jadi simpanan emas tuan-puan lebih berbaloi untuk jangka masa panjang. Maka alihkanlah sebahagian untuk jangka masa panjang dalam bentuk emas fizikal macam ni. Nak saya bantu tuan-puan memiliki emas fizikal seperti ini, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.